Itu balik, belum gambar, belum siap gambar belum. Okey. Okey. Kameraman lambat. Alright. Okey, bismillah. Yo, bangun, bismillah, bangun. Alhamdulillah. Ringan tak? Jalan. Ringan tak? Oi. Boleh jalan tak? Mak boleh jalan? Coba. Ha. Cuba dulu. Tahan. Okey. Kita kuat lagi ni, dapat 2-3 kali lagi. Oh. Subhanallah. Oi, laju tu. Subhanallah. Sama ya. Ringan tak? Tanya mak ringan tak? Oi. Oh. Seronok lah, ringan lah seringan. Syukur Alhamdulillah. Jadi sebablah saya mudah-mudahan. Ikan dengan sungguh-sungguh sangat memang sanggup pula. Tak apa, nanti saya ambil keluar tu. Mak kenal dulu track ni, nanti dah kenal dia berani baru saya ambil dia. Kalau saya buat dia tidur, nanti dia lihat. Kamu tadi saya buat tu, kamu dah tidur kan? Kita di dalam mak dah bangun. Tak bangun. Sakit. Kalau tidak tak nak bangun tuan-tuan ni kan. Kalau tidak ini rumah kami yang ketiga kami buat rawatan, makcik ni umur 80. Dia ni berjalan pakai tongkat tapi sebelum raya tadi terakhir dia berjalan kemudian pakai tongkat. Mak kan. Sekarang boleh berjalan dah. Okey duduk balik dulu pegang masuk dah. Duduk. Duduk bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanallah. Subhanallah. Ada wa rahmatullahi. Jom bangun. Bismillah. Bangun. Bangun lagi mas. Bangun. 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 Natik. Ha. Bangun. Pegang dia dulu. Pegang kursi. Bangun. Tak dengar tuan, Oh. dengar. Oi. Tak pakai tongkat. Tudung ni nak tudung kalau tak nampak lagi yang tersandung. Jalan mak jalan macam saya ni mak jalan ni nampak ni. Tengok, perawat ni pun sakit. Perawat ni jalan. Mak boleh jalan? Jalan. Boleh jalan tak? Boleh kena Boleh pakai jalan? tongkat. Ha. Kena pakai tongkat, boleh jalan makan. Ha. Saya takut lagi. Pakailah dia. Oi, laju. Oi, laju. Laju sangat ni. Nak noreh ke? Sangat tu. Alon-alon lah. Bahan alon dah. Alhamdulillah. Mak. Cakap sini kat kamera cakap ni. Cakap selamat hari raya cakap mak. Cakap selamat hari raya. Oh, kata amat dia raya kan. Dari parti. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Atuk terima kasih sangat. Alhamdulillah. Ya Allah. Atuk selalu makan mana kakek atuk.